Hai, saya Afiq. Nombor kereta saya B32 SLK 24F006. Saya sebagai editor. Saya Aizal. Nombor matriks B32 SLK 24F014. Saya Nabil, orang terpaksa Cina. Hai, nama saya Rashida Binti Ibrahim. Nombor matriks saya B32 SLK 24F008. Saya itu orang ini. Hai, nama saya Raji. Nombor matriks saya B32 SLK F022. Saya interview sebagai orang India. Ya, Assalamualaikum. Saya Nur Rashida daripada College of Semangat Sepak. Hari ini saya nak interview seseorang untuk kajian lapangan saya anak Malaysia. So, boleh tak saya nak tahu latar belakang abang, nama, umur, tempat tinggal, status? Saya Muhammad Akif. Umur saya 18 tahun. Status saya jambi. Okay. Saya tinggal dekat kampung Gerang Hilir, Belah Sana. Belah sana? Ha. Oh, sama kita orang lah. Bilang adik-beradik berapa bang? Adik-adik saya 6. Abang anak tu? Saya anak keempat. Anak keempat. Oh, sama. Boleh tak saya nak tahu apa perasaan abang sebagai rakyat Malaysia? Sedih ke, gembira ke? Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa sangat gembira sebab kita hidup dalam berbilang kaum dan harmoni. Apa perkara yang membuat abang sangat gembira dengan Malaysia ni? Perkara yang membuat saya gembira sangat duduk kat Malaysia ni ialah sebab sangat harmoni, berbilang kaum dan aman dan damai. Faham. So, ada tak wujud masalah atau tak puas hati sebagai abang sebagai seorang rakyat Malaysia untuk negara ni? Setakat ni tak ada lagi. Saya masih bangga menjadi rakyat Malaysia. Anak jati Malaysia. So, ada tak harapan abang untuk perpaduan kaum dapat diteruskan lagi? Nasihat ke apa ke? Nasihat saya, rakyat Malaysia kena sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain untuk menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang harmoni, aman dan damai. Terima kasih. Okay. Nama abang? Darren, Umur? 19. Okey. Saya boleh tanya soalan tak? Boleh? Okey. Apakah wujud masalah atau rasa tidak puas hati sebagai seorang rakyat Malaysia apa? The racism in Malaysia. Explain. I explain. When I was a kid, Malaysia was a really good country. But now the people are talking about the racism. That's all not nice lah. Okay. It make an individual person, if do a thing, it becomes a community's problem. Let's make racism a bit crazy in Malaysia. Okay, itu je kan? Yeah. Okay, thank you. Saya Aizam. Saya nak tanya yang soalan ni. Nama abang apa? Nama saya Chow Wei Jun. Chow Wei Jun. Seterusnya saya nak tanya umur dan pekerjaan abang. Umur saya 21. Saya tidak bekerja. Seterusnya bangsa, agama dan status abang. Saya orang Cina. Saya mualaf. Dengan status abang berkahwin ke bujang? Saya bujang. Bujang lagi. Okay. Tempat lahir abang? Tempat lahir saya dekat Hospital Tunku Jaafar. Tempat tinggal? Saya tinggal dekat Sendayan. Sendayan. Bilangan ahli keluarga abang berapa? Saya ada 5 orang family. Saya ada mak, ayah sama saya, sama lagi dua orang adik. Apakah perasaan abang sebagai seorang rakyat Malaysia? Perasaan saya sebagai seorang rakyat Malaysia ialah saya sangat gembira kerana di Malaysia sangat aman makmur dan bagus. Tidak seperti di negara-negara luar, contohnya di Amerika. Soalan seterusnya, apakah perkara yang paling menggembirakan sebagai seorang rakyat Malaysia? Perkara yang paling menggembirakan ialah di Malaysia ada banyak budaya, kaum dan agama di sini dan mereka sangat hidup berdemokrasi. Ada wujud tak masalah tidak puas hati sebagai rakyat Malaysia? Tak ada sebab
orang di sekeliling saya semuanya baik-baik dan okey saja. Apakah harapan abang supaya perpaduan kaum dapat diteruskan di Malaysia? Harapan saya adalah untuk orang ramai bersatu padu dan mengeratkan hubungan antara mereka dengan cara melakukan aktiviti seperti gotong royong ataupun bersukan. Terima kasih ya. Okey, for sama-sama. interview saya ni. Okey, sama-sama.